perkataan sedekah dan juga yang ada daripada Quran ataupun hadis, wajib kita terjemahkan dia kepada zakat. Mindset kita sekarang kan. Mindset. Saya dah bagi sedekah. Tapi itu bukan zakat. Bukan zakat. Bukan zakat. Apa yang membezakan zakat dan juga sedekah? Okay, originally zakat dengan sedekah ni diletakkan dalam satu penakrifan yang sama. Sebab dalam Quran, dua-dua ni sebut. Ada perkataan zakat, ada perkataan sedekah. Contohnya saya bagi ayat yang menunjukkan kepada asnaf ataupun penerima-penerima zakat ni. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan perkataan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wa rami fi sabilillah wa ibn sabil. Ada 8 golongan. 8 golongan ni dimulakan ayat itu dengan innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah. Tapi pada waktu itu sedekah yang dimaksudkan dalam ayat Quran, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata setiap perkataan sedekah dan juga yang ada daripada Quran ataupun hadis, wajib kita terjemahkan dia kepada zakat. Maksud dia tu zakat. Ketika itu maksudnya zakat. Tidak dipecahkan lagi antara zakat yang wajib dan juga sedekah yang sunat. Ketika pensyariatan, awal-awal pensyariatan, itu dianggap sebagai satu benda yang sama. Sehinggalah zakat itu telah murni dari sudut pensyariatannya, mengambil masa yang bukan sekejap, difardukan pada tahun kedua Hijrah, dimantapkan pada tahun ke-8 ataupun ke-9 Hijrah. Maksudnya lama. Takes time juga benda tu nak ambil masa, sebab pensyariatan, zaman awal pensyariatan, sehinggalah zakat itu betul-betul establish dari sudut hartanya, dari sudut kenaannya, dari sudut kiraannya, dari sudut nisabnya, dari sudut haulnya, dari sudut syarat-syaratnya. Kemudian siapa yang akan diberikan, kepada golongan mana yang akan disampaikan yang berhak dan sebagainya. Barulah selepas daripada itu dipecahkan oleh ulama-ulama kemudiannya bahawasanya zakat adalah istilah yang merujuk kepada perkara wajib yang harus ditunaikan ke atas harta bila cukup syarat-syarat, dan sedekah itu lebih khusus kepada apa-apa saja bentuk pemberian yang umum, dia tak ada syarat, dia tak ada 8 golongan, dia tak ada 8 golongan, dia tak ada. Dia hanya terbuka, siapa-siapa nak bagi sedekah, lu nak bagi, lu bagi lah. Macam tu lah lebih kurang. Tak ada yang mengikat untuk sedekah itu ada syarat, tak ada. Jadi di situlah berlakunya dari sudut epistemologinya. Macam Dia berbeza tu bila kemudiannya, bukan daripada awal pensyariatan. So bila Fahmi sebut tadi, saya dah bagi sedekah, itulah zakat saya. Tak sama. Sebab sedekah dia tidaklah secara relatifnya memerlukan kepada niat yang jelas, tapi zakat ni kena niat. Kalau tak niat zakat tu tak sah.